Ini adalah rig bateri solar berani buat. Boleh guna untuk meniaga, pergi camping, letak rumah kebun boleh, jadi backup power boleh. Keunikan dia, mudah nak servis sendiri dan guna barang solar yang kualiti. Jom saya share macam mana nak buat. First, kita mulakan dengan dua komponen utama iaitu bateri dan inverter. Ini saya dapat daripada M&A Solar tau. Dua benda ni kita connect dengan wayar yang tebal. Untuk output AC, saya ada wall socket yang warna hitam. Wayar dia saya pakai 14 AWG. Ini sambung pada output inverter. Untuk output DC, saya ada USB Type A punya charging module, USB Type C yang support power delivery, dan satu lagi car cigarette punya plug. Ini untuk barang yang cocok dekat kereta lah. Disebabkan output DC ni akan connect direct pada bateri, saya akan gunakan wayar yang ada fuse. Boleh guna dalam 10 ke 15 ampere punya fuse sebab maksimum semua USB modul tu guna dalam 9 ampere pada kadar 12 volt. Sekarang saya nak cantumkan semua barang tadi jadi satu rig bateri solar. Macam ni. Banyak jugalah saya kena design. Total lebih kurang dalam 9 part lah. First, kita perlukan dia punya frame. Ada dua bracket kiri dan kanan yang bersambung pada dua stainless steel tube. Untuk bagi part 3D printer ni kuat kan, saya buat wall layer yang tebal iaitu 5 layer. Bukan dinding je, saya buat permukaan atas dan bawah pun sama. Satu lagi, saya gandakan dia punya fill line. Setiap sebelah bracket ni dalam 4 jam setengah dia print. Dan untuk stainless steel tube ni saya kena potong lah. Saya tak order pula ikut panjang awal-awal. Ok, kita boleh pasang. Saya akan gunakan gam silikon untuk melekatkan kita punya stainless steel tube tadi dengan kita punya side panel. Pusing-pusing sikit, sebelah settle, buat lagi sebelah. Ini dia punya jarak kena cantik cun sampai muat kita punya bateri. Nanti kalau terlalu ketat kan tak muat bateri kan. Tengok macam ni. Kan ngam tu. Dekat tepi ni saya akan buat penyangkut untuk kabel solar. Saya gam je guna super glue. Okay. Dan sekarang top bracket saya ni akan bersambung pada side bracket menggunakan skru. Untuk skru saya perlukan thread. Jadi untuk secure thread dia saya gunakan heat set insert. Kita kena panaskan benda alah tu. Dia akan tertanam dalam plastik ataupun polimer yang kita dah 3D print. Macam tu. Ini bukan saja kuat tau, dia membolehkan kita screw unscrew banyak kali. Jadi mudahlah kita nak servis. Untuk tayar ni saya tak gunakan heat set insert. Saya screwkan terus pada polimer ataupun plastik kita. Sebab bukan kita nak cabut buka. Kita punya tayar ni pun dah pasang macam ni, tak cabut dah lah. Kita servis benda lain je. Okay, next. Panel-panel kat depan ni pula untuk AC dan DC output. Sama, saya akan 3D print, cuma ini pakai printer baru. Daripada Bamboo Lab juga, model X2D. D tu bermaksud dua nozzle. Ni saya dapat sekali dengan dia punya AMS 2 Pro. Saya turn on, bagi dia calibrate dulu. Sekarang saya nak settlekan bab filament. Filament saya akan gunakan ESA untuk projek ni, untuk bagi rig bateri solar ni kuat dan tahan cuaca. Saya expect kalau tak ada jatuh kasar-kasar, maybe lebih 15 tahun dia punya polimer tu tahan walaupun kena UV. Tu kelebihan ESA. Lepas tu yang senangnya bila pakai Bamboo Lab filament ni, dia auto return. Kalau filament lain yang tak ada RFID, setiap kali kita masukkan filament baru, kita kena manual set. Ini bahan apa kita pakai. Panel DC ni saya print dalam 10 jam untuk dapatkan 6 set. Kualiti printing pun saya nampak berbeza daripada model sebelum ni. Harga Bamboo Lab X2D ni pun buat saya terkejut sebenarnya. Sebab ini harga bawah 6,000. Yang versi awal X1C 4 tahun lepas ni, harga dia dalam 10,000 satu set. Dengan pakai satu nozzle, dia punya bulk 2mm pitch. Yang X2D ni walaupun harga lebih rendah, pakai dua nozzle, walaupun satu lagi nozzle ni dia tolak dari belakang, bukan direct drive. Tapi okey lah untuk support. Yang atas lagi, model dia H2D. Ini kita nak dapat bed yang lebih besar. Macam saya print dia punya bracket utama ni kan. Ini kena bed yang besar sebab lebih 300mm. Dan maksud huruf D tu adalah dua nozzle juga. Cuma yang ini betul pure. Dua-dua nozzle ni adalah direct drive. Settle cerita 3D printer, kita sambung pasang. Ini kita punya panel untuk DC output tadi. Untuk USB charging module yang support power delivery, saya letak dua kat sini sebelah. Untuk hold dia bagi tak gerak, saya kuncikan dengan skru. Sama juga dengan USB Type A, kat atas ni ada 4 port. Tolak ke dalam sikit dan skru dua ketul kat tepi kiri kanan. Yang cigarette port untuk kereta ni kita just masukkan dan ada skru kat belakang tu. Bagi ketat molek. Kan cantik tu.
Untuk connection simple, positif ke positif, negatif ke negatif. Untuk semua USB charging module ni saya selarikan je sebab semuanya boleh terima 12 volt input. Ingat tau, wayar hitam adalah ground ataupun negatif. Wayar merah baru positif. Yang wayar fuse ni akan masuk daripada bateri 12 volt. Saya selarikan dengan wayar oren. Bukanlah warna oren, patutnya warna merah. Tapi kedai tu dah habis. Ini saya pakai saiz wayar 20 AWG. Settle, kita boleh solder. Untuk bagi mudah selenggara, saya gunakan quick terminal block. Macam ni. Senang. Kita jolok, lepas tu tolak dia punya lever tu, dia punya tuas. Jadi clipnya tu. Senang, connect, secure. Kemas pun kemas, orang nak servis pun mudah. Okay, settle satu panel untuk DC output. Disebabkan banyak orang pre-order, saya kena buat banyak lah. Then sekarang bolehlah saya settlekan. Kita pasang dia punya panel, saya buat penyangkut ke atas tu dan tolak dia punya tempat skru kat bawah. Then screw. Kemas. Ini saya gam dia tempat phone holder ataupun holder barang kecil kat sini. Alright. Okay, sekarang AC outlet ni saya akan pasang dekat sini. Cuma untuk kita screwkan AC outlet ni, kita tak boleh pakai M4 punya size thread, tak boleh. Kita akan pakai 3.5 M3.5 punya thread. Barulah kita boleh masukkan screw untuk kita punya kita punya AC outlet. Thread ni buat macam tadi. Kita gunakan heat set insert. Cuma untuk M3.5 ni susah nak jumpa kat Shopee. Saya kena cari dekat AliExpress juga baru jumpa. So biasa yang ada M2, M3, M4, M5, M6, M3.5 susah nak jumpa. Untuk securekan wayar ni, saya guna ferrule connector supaya nanti bila kita screwkan wayar pada soket, dia selamat, tak terputus. Ini kritikal pada wayar yang fleksibel sebab dia banyak strain yang halus. Bila screw, senang putus. Kalau wayar tembaga tebal, dia kurang masalah sangat. Untuk sambungan bateri, biasanya saya tak bagi connect wayar pada bateri dulu tau. Sebab ada risiko kita turn on bateri dan terconnect positif dan negatif. Cuma dalam kes ni, saya terpaksa juga untuk sambungkan wayar dulu supaya mudah saya nak agak berapa panjang wayar yang saya kena potong. Sebab ini kan custom dia punya rig ni. Saya kena dapatkan ukuran dululah daripada bateri ke inverter setelah kita bengkokkan wayar. Wayar DC, sorok celah sini, tolak bateri sampai masuk, cantik. Sekarang baru kita boleh pasang inverter. Inverter ni akan sangkut kat depan ni. Untuk itu kena ada satu bracket untuk sangkut ke atas ni pada kita punya rig. Sekarang untuk buat main connection, kita buka panel dekat inverter ni dulu. Saya agak-agak panjang wayar daripada bateri ni dan saya potong. Pastikan wayar positif dan negatif tak bersentuh. Jangan potong serentak. Potong pada waktu yang berbeza. Kat ujung wayar bateri ni saya buang sikit dia punya penebat. Okey, saya akan jolok terus penebat ni masuk kat dalam lubang bateri. Ini negatif hitam. Okey, saya masukkan sekali dengan wayar DC tadi dan saya screw. Okey, positif pula. Ini untuk connection DC. Untuk AC socket kita, pergi ke AC output live dengan neutral. Last connection adalah kita punya solar cable. Ini saya pakai 5 meter punya kepanjangan dia. Untuk secure, ini pun kita boleh gunakan ferrule connector ataupun connector lain yang membolehkan kita hold wayar dengan secure bila kita screwkan dekat terminal. Ini kritikal sebab kita punya wayar lebih kecil daripada lubang terminal ni. Kalau wayar kita tebal, maybe pakai 4 ataupun 6 mm, rasanya tak kritikal sangat. Ini sebab saya pakai wayar 1.5 mm. Pastikan kita test tarik dulu, secure ke tak secure sebelum kita tutup balik kita punya panel. Dan sekarang kita tinggal nak pasang je kat sini. Alright. Kat sini kejap. Sebentar kejap. Inverter dengan bateri ni ada kabel communication. Jadi kita kena sambungkan lah.
supaya inverter kita ni tahu berapa kapasiti bateri ni, berapa dia punya dia punya charge, dah full ke belum. So masuk kat sini, plug kat sini. Okay, nice. Plug kat sini, dan ni di sini. Okay, restore card. Belakang itu. Final step, saya nak set bateri dengan inverter ni. Dekat inverter bila dah turn on, saya tekan enter lama-lama, setting. Saya pergi ke pilihan nombor 8 sebab saya nak set bateri ni jenis apa. Ni bateri use tak nak, saya nak pakai lithium bateri. Okay, enter, exit, settle. Jadi inilah dia rig bateri solar Berani Buat. Sebelum saya terangkan cara penggunaan dia, kita kira kos. Kalau ikut daripada harga inverter dan bateri, dalam 3,100 kalau beli dekat M&A Solar. Tengoklah kalau dia orang ada promosi diskaun ke apa, nanti saya akan letak link dalam description. Kita punya soket, USB charging module, fuse dalam ni, kabel, maybe tambah lagi 100 lah. Saya bagi sekali 2 keping solar panel 160 watt dalam RM500. 1,100 campur 500, 3,006 campur modul-modul ni semua dalam 100 lagi, 3,700. Itu kos komponen sajalah kalau korang buat sendiri. Kalau buat rig body ni, sebab saya buat ni guna 3D printer. Material pula ASA yang kira macam high quality, macam nak masuk ke engineering material dah. Kalau korang boleh design semua benda ni dan hantar file design tu kepada company yang tawarkan servis 3D printing, untuk material ASA ni besar macam ni 600-700 juga kot. Yang penting design korang sendirilah. Kalau korang suruh diorang designkan benda ni, ni mau 10,000 ke atas nak kena design kos benda ni. Sebab benda ni besar, kena pakai 3D printer yang besar, fully enclosed. Dan satu set ni maybe perlukan 3D printer tu bekerja dalam masa 1 hari. Maybe masuk 2 hari kalau tak termasuk waktu bekerja lah. So tadi 3,700, kalau campur lagi 700 jadi 4,400. Pasang dah design sendiri. Tapi kalau korang nak beli yang saya buat, saya pasangkan guna design saya ni, saya jual dalam harga 4,700. 4,400 kalau kos untuk korang buat fully sendiri, 4,700 kalau beli dengan saya buatkan. Saya akan buka tempahan ni pre-order batch by batch. Jadi bukan sentiasa saya buka. Bila saya buka je tempahan, order terus. Bila saya tak buka tempahan, tak payah order lah. Tunggu masa sampai saya buka batch seterusnya. Alright, untuk rig bateri solar ni kita ada warranty card sini. Satu untuk bateri dan satu untuk inverter. Bateri ni dalam 5 tahun, inverter 2 tahun tak silap saya. Dari Felicity Solar. Untuk on, kita tekan power, dia akan tunjukkan capacity bateri kita. Bila on je bateri, kita dah boleh gunakan DC output sini. Contoh saya try yang USB Type-C. Okay, kita cocok dekat handphone. Alright, akan tengok fast charging. Ini maksimum 36 watt fast charging. Sekarang untuk plug AC ni, kita tak boleh terus guna. Kita kena on dulu inverter. Dia punya switch dekat tepi sini. Turn on je. Kita akan tunggu kejap, ada bunyi beep. Kita kontrol sini, saya boleh pantau berapa output dia. Contoh sekarang ni 0 watt output load. Untuk guna, ambil plug, cocok terus dan terus turn on. Ini nak pakai extension pun tak ada masalah. Sekejap ni dah on. Okay, tu kipas dah nyala. Dia punya maksimum untuk kita punya setup ni dalam 1000 watt. Jadi pantau kat sini load tu berapa. Jangan sampai lebih 1000. Kipas saya ni 3 watt je. Sekarang untuk charge guna solar panel. Simple. Kita keluarkan 2 solar panel ni. 1, 2. Setiap solar panel ada 2 wayar, positif dan negatif. Sambungkan secara bersiri macam kita pakai bateri, positif ke negatif. Hujung positif negatif ni pula kita akan sambung terus kepada kita punya rig bateri solar. Saya bagi 2 wayar. Sambung je dekat solar connector ni dan tekan sampai dia clip. Dua-dua belah. Okey. Nanti kita akan nampak dekat inverter kita ni, nampak solar panel masuk ke kita punya bateri. Tapi ni 0 watt lah, saya buat ni dalam rumah. Kalau kat luar rumah dapat dalam 200 lebih. Yang penting cahaya matahari kena dekat solar panel ni. Hujan tak ada masalah. Bila solar panel kena kat sistem kita, pastikan bateri tu on. Kalau bateri off, dia tak boleh nak charge. Kita kena on bateri. Yang inverter ni tak on pun tak ada masalah. Contoh ni saya tengah turn off kan, tapi dia still hidup. Sebab apa? Sebab dia dapat tenaga daripada solar panel tu. Ingat, inverter ni kita hidupkan bila kita nak guna AC power saja.
Untuk cabut solar panel punya connector ni, kita tekan kunci dia dan tarik. Settle. Satu lagi benda penting, bateri kita ni jangan biarkan dia 0% lama sangat. Nanti bateri kita boleh rosak. Kalau tak guna, kita tekan lama-lama, biar tutup. Itu cara nak jaga bateri. Settle. Satu lagi bab keselamatan saya nak tambah, disebabkan ini portable, saya tak buat proper grounding tau. Ini dipanggil floating system. Dia tak grounded. Dia terabung je. Jadi kalau kita guna AC kat sini, guna 2 pin, benda macam charger handphone, charger laptop semua tak ada masalah sangat. Dia mungkin ada problem bila kita guna benda yang proper ada 3 pin. Sebab contoh macam cerik air kan, luar tu ada besi, benda yang konduktor. Andai kata wayar live dekat dalam kita punya cerik air tu expose, terkena dekat besi kat luar tu, kita kalau kat rumah kita boleh kena shock sebab kita grounded kat bumi. Kat rumah kita ada ground, tapi dekat model yang tak ada ground macam ni, kita ada risiko kena renjatan elektrik bila kita tersentuh cerik air yang wayar dalam tu ada problem, terkena dekat bahagian luar cerik tu, dan kita tersentuh dekat sini besi inverter ni. Kalau cerik tu elok, tak ada wayar yang terkena dekat dia punya besi kat luar, tak ada masalah. Jadi untuk selamat guna sistem yang tak properly ground dan tak ada RCCB, bila guna cerik air ke apa, jangan sentuh dengan ni. Sebab body ni semua kita dah luar dah, saya guna plastik, dia tak conduct elektrik, jadi selamat. Jadi untuk selamat, kalau korang guna cerik air ke apa, tarik jauh sikit, supaya tak adalah kemungkinan orang nak guna cerik air tu bersentuh dengan ini. Tapi kalau korang nak buat permanent plug kat rumah, kena tanam ground rod, connect dekat mini distribution box dan tambah RCCB Type B. Mesti RCCB Type B sebab solar ada DC dan AC. Okey tu je. Kalau korang berminat, pergi ke Facebook Berani Buat, PM untuk pre-order. Kalau nak buat sendiri pun tak ada masalah, saya dah tunjukkan caranya. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video education menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali, jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.